Good morning korang. So video ni sepatutnya dipost pada hari pekerja Labor Day, itu 1 Mei. Tapi kalau kita post after 1 Mei, Ani minta maaf. Cuma dalam video ni just nak tunjuk this is second day kita prepare untuk hari pekerja. Video yang first part Ani dah tunjuk preparation tim HR. Kita dah prepare hadiah sebanyak mungkin untuk bagi dekat kita punya staff perempuan. Hadiah lip tint from Syed Dewa, dan juga staff lelaki kita bagi power bank. Dalam video ni Ani nak bawa korang kita pergi sama-sama tuju cawangan Reda Dental, which is Ani, tim HR dan juga tim marketing akan split dan kita akan berpecah sebab ada 7 branch kan. So kita akan pergi setiap branch dan bagi gift, bagi kata-kata semangat untuk diorang dan juga ucap terima kasih sempurna hari pekerja. So guys, tengok video ni sampai habis, korang enjoy momen-momen behind the scene dekat Reda Dental. So let's go. Dekat belakang ni kita punya tim HR tengah busy-busy, kita tengah pack. Sebab apa, Ikin akan pergi ke cawangan yang belah Shah Alam, Puchong, Serembangan dan sebagainya. Farisha dan Amira akan ke location yang lain lah. So diorang tengah prepare barang banyak-banyak dalam ni. Ni semalam kita dah pack. So hari ni adalah hari kejadian. Okay, Kak Noh, pagi ni dah ada problem Kak Noh, kereta rosak bateri. Itulah dugaan-dugaan bila kita ada hal penting urgent je, ada je kan dugaan dia. Tapi itu tidak mematikan semangat saya untuk deliver kasih sayang pada you all. Gitu. Saya nantikan guys. Okay. Tak ada banyak guys. Ada 2 tau korang. Ada ni untuk staff perempuan dan ni ada untuk staff lelaki. Kita tak boleh lah bagi sama-sama. Semalam kan ada review kan apa produk yang kita bagi. Okay, ni saya punya kawan. Ya, dapat lipstick. Tak tahu shade siapa tapi saya yakin Kak Nur mesti pilih shade cantik. Bukan, saya ni semalam Kak Nur cakap dia dah kenal semua skin tone staff dia. Wow. Tapi kita buat skin analysis ni. Tapi tak boleh switch. Okay, disclaimer, tak suka boleh switch lah. Kita kerja. Kita orang tak cuti tau. Tapi diorang kerja dapat gaji banyak. Okay. So untuk appreciate semua kerja keras you all kan. So kita ada bagi sedikit appreciation gift. Oh my god! Wow! Okay. Ini adalah untuk Hajar. Thank you Hajar. Selamat hari pekerja. Ya. Terima kasih. Saya pilih khaslah untuk Ia. Kalau tak suka boleh switch ya. Kak Ia mesti merah mak ngah kan? Aiman bukan gegar punya. Oh, Aiman punya lain. Aiman punya untuk lelaki lah. Aiman nanti review Aiman. Penting untuk Reza, saya percaya. Dia boleh. Okay. Reza. Tunjuk sikit. Tabik Reza. Ha, habis tu. Habis. Baby baru. Kan? Okay, sama hari kerja. Ni. Yeah. Boleh tukar-tukar tau. Kalau tak suka saya takut. You all tak suka shade tu. Shade dah bagi tahu dah. Tada! Saya pun dapat. Thank you Kak Selamat Noh. bekerja. Thank you Anil. Sama-sama. Selamat bekerja guys. Dia bukan lipstick lip tint. Lip tint. Untuk duduk dalam aircon, sejuk. Rekah kan? Okay, jantung. Selamat hari bekerja. Kak Amira tu saya sampai. Selamat hari bekerja. Okay, ni tim yang paling saya. Biasa je lah. Thank you so much for your hard work. Okay, thank you. Terima kasih. Terus berusaha gigih kita. InsyaAllah. Okay. Semoga menjadi kenangan. Oh, faham? Ni saya dah check. Memang ikut Afiq punya kriteria. Betul? Terima kasih dah. Selamat hari pekerja. Dah berapa lama kerja? Dah bulan. Hari esok official sebulan. Okay, selamat hari pekerja. Thank you for all your hard work. Okay, teruskan berjuang.
demi reda. Selamat Hari Pekerja, walaupun different tapi memang sama macam pekerja yang lain juga. Thank you. Okay? Terima kasih. Thank you adik. Apa perasaan dapat gift hari ni? Saya sangat happy dan saya akan pakai ni dekat Yunan. Terima kasih, selamat hari bekerja semua. Thank you Kak Noh sebab bagi gift. Hajrah saja pernah dapat dulu masa awal-awal masuk kerja. Thank you Kak Noh, selamat hari bekerja semua. Kena sangat. Korang kena tengok. Sekejap. Ya Allah, love sangat. Thank you HR. Selamat hari bekerja. Selamat pagi, kembali berita jam 9.57 pagi. Ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi sedikit sagu hati kepada semua staf Reda kerana menghargai kami lah segala usaha kerja keras kami dan lain-lain. Jadi dengan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri berkawan-kawan. Selamat Hari Pekerja semua. Alang-alang tengah buka boleh review. Okay, hari ni kita dapat hadiah daripada Kak Noh sempena Hari Pekerja. So kita buat unboxing lah. Okay, so walaupun kita dah tahu dah kat sini ada nama dia lah, Sol tu, tapi kita tak tahu warna dia macam mana. Dulu nak shade dewa, awak kena shade dewa ke? Pernah kenal tapi nak beli, tapi tak betul boleh beli sebab nak tunggu Kak Noh bagi. Tada! Selamat Hari Pekerja semua. Kak Long kena tak shade dewa? Ah? Kena tak shade dewa? Saya baru kenal hari ni. Oh, baru kena. Baru kenal hari ini. Ya, dan saya terkejut ya. Sebab Kenapa terkejut? packaging ni sangatlah eksklusif dan tak percaya. Kak Noh bagi untuk Hari Pekerja guys. Saya hari ni saya sangat gembira, rasa semangat nak kerja hari ni. Hari ni je lah. Selamat Hari Pekerja semua. Hari keberapa awak bekerja? So dah 2 minggu dah lah actually. Minggu. Apa perasaan awak tiba-tiba dapat gift? Agak mengejutkan sebab saya tak pernah dapat one of the most appreciated gifts lah. Awak Boleh rasa kata. apa? Saya dah buka tadi. Memang dah buka, dah tengok dah pun. Dapat power bank lah. So thank you sangat lah. Thank you daripada tim Reda. So harap semoga performance kerja tambah baik. To all the labours out there, selamat bekerja. Selamat Hari Pekerja. Terima kasih sebab banyak sangat contribute kepada Reda kan. Kalau tak daripada segi tenaga, daripada segi knowledge, daripada segi skill, dan yang paling penting kasih sayang. Okay? Tak, satu benda kan, HR selalu macam prepare dekat staff kan, tapi diorang lupa bagi kat diri diorang sendiri. Itulah selalu terjadinya. Okay, so next Anim akan ikut Kak Noh untuk kita terjah 3 cawangan dekat Kuala Lumpur cawangan dekat Shah Alam, Puchong dan juga Seri Kembangan. So you guys stay tune saja. Bye. Okay, basically sekarang ni kita dah nak dekat dengan cawangan Shah Alam lah. Anim ikut HR hari ni, Kak Noh. Kita pergi cawangan Shah Alam, Puchong, Seri Kembangan. So before sampai ke Shah Alam ni sebab jauh, kita makan dulu, isi perut dulu. Ni HR saya. Ni ada Kak Noh. Kak Noh tengah review produk gift tadi. Story pasal gift tu, semalam saya dah cakap dengan Kak Noh. Saya hold beli sebab dia agak mahal untuk lip tint yang kecil tu. So tapi this year Kak Noh bagi guys. Kak Noh bagi untuk gift Labor Day. Korang rasa yang mana nak apply kerja kosong tu nanti lah, kita hold dulu Kita hold dulu. Start tahun dapat lipstick. Last year kita dapat bunga, tapi bila fikir balik, lelaki perempuan dapat bunga yang sama. Tahun ni kelainan sikit lah. Which is Kak Noh bagi lelaki power bank, perempuan kita bagi lip tint. Last 2 year kita dapat coklat. Okay, so sekarang kita nak makan dulu. Lepas ramai yang cakap Adim rehat dengan HR ke? Ya, saya rehat dengan HR. So kita sambung next clip. Okay, bye bye. Okay, ini adalah misi yang pertama. Kita nak pergi hantar gift dekat kita punya staff. Tak pernah datang lagi cawangan Shah Alam. Korang kena naik level 1. Ini cawangan dia dekat atas lah basically. Untuk pengetahuan korang, hari ini Dr. Ai tak ada. So kita hanya akan jumpa 3 staff kita. Oh, bola. Hai.
Something special for today. Hai guys. Selamat Hari Pekerja. Apa guys? Apa? Said Dewa. Kenal tak? Kenal tak? Tak pernah dengar Kami cakap Saya kenal tapi tak pakai barang dia. Congrats. Convocation kan? Selamat Hari Pekerja. Kerja elok-elok. Jangan nakal-nakal. Behave Selamat Hari Pekerja guys. Santai ke sama ni? Aku nakal sangat ni. Kita jadi Macam mana ni? staff yang lebih committed dan memberi servis yang terbaik. Okay, insyaAllah. Apa? Kak Nur tak pergi ucapan kat awak, Umairah? Esok kerja tak? Tak behave je. Esok hari cuti. Maira cuti. You all berdua je. Apa double pay kan? Mira tak dapat double pay. Tapi aku lokum esok. Oh, bagus lagi. Bagus. Aku lokum sini. Selamanya di Maaf Reda. cakap. Reda forever. So ini adalah selalunya lah akan jadi macam ni. Bila dapat hadiah je nak bergambar. Macam mana lah sosial media Reda ni tak penuh gambar-gambar mereka. Biasa. Okay, ucapan sikit Mira. Apa perasaan Maira dapat ni? Saya tak tahu ni apa tapi saya seronok. Saya pun sama, saya tak tahu apa benda tapi saya rasa seronok sebab dapat hadiah. And first time saya dapat sepanjang saya bekerja. Itu ucapan saya. Terima kasih kerana bagi. Selamat Hari Pekerja semua. Selamat Hari Pekerja semua. Dia review sekejap. Cantiknya. Cantik. Sangat sesuai untuk orang yang ten skin macam saya. Tak, Maira, cerita dia macam ni. Okay, cerita dia macam ni. Korang kena dengar cerita ni semalam kita buat preparation untuk letak gift-gift ni lah. Tapi ada 5 kod, 5 shade. Lepas tu, Anya tanyalah Kak Nur, macam mana Kak Nur nak tahu semua skin tone diorang? Lepas tu Kak Nur kata, tak apa, Kak Nur hafal semua skin tone korang. Kau nampak? Skin Kak Nur memang the best Indo hebat dalam dunia sebab dia boleh hafal semua. Lagi? Okay, skin tone staff pun Kak Nur hafal. Apa tak lagi pangan kau? Kenapa aku kena attack kat sini? Hi, it's me. Hi, I'm the problem. Itulah Karina, budak-budak Shah Alam, cawangan Shah Alam. Ini baru cawangan Shah Alam sahaja, dah 2 minit footage saya. Belum lagi cawangan Seri Kembangan dan sebagainya. See you guys next cawangan, alright? Bye-bye. Hi guys, so this is our cycle location. Which is kita akan ke cawangan Puchong. Siapa-siapa yang tak pernah buat rawatan dekat dental Puchong, boleh datang sini. Kita punya klinik ke atas tu. Bawah dia ada bengkel. So nampak panel. Tu nampak panel. Korang boleh guna panel for those yang company korang ada provide panel lah. Which is korang boleh buat rawatan tapi tak payah bayar. Claim je guna panel. Kalau dekat cawangan Reda Dental Puchong ni level dia level 1 lah. Nampak HR kita kat belakang gigih dia. Okay, korang cuba bayangkan sebenarnya gift ni kita boleh je bagi kan, tapi kita punya effort HR tu untuk turun branch tu bukan senang je. Sebab Reda Dental ni basically dia ada jauh-jauh tau. So tak sempat kita nak pergi satu-satu. So time-time event macam ni lah kita akan sanggup turun padang. Okay, korang tunggu je riuk pikuk dekat cawangan Puchong pula. Kak Nur dari tadi dia naik tangga. Lepas tu minum air sejuk. Macam mana sedap dia sana? Kak Nur sedap? Sedapnya ya Allah. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kenapa diorang semua minum air sejuk ni? Kak Nur nak bawa aircon ni dalam kereta? Ke kowin dalam kereta? Kowin pun boleh kita angkut. Ya! Semua. Selamat Hari Pekerja. Lupa kita ke? Lepas tu nampak apa? Bunga. Terima kasih Kak Nur. Said Dewa. Mak Ai maksudnya dia memang orang makeup. Selalunya orang makeup ni. Terima kasih Kak Nur. Dia tahu Said Dewa. Lucu sikit. Terima kasih. Teruskan semangat juang. Okey? Pakai Said Dewa ke Tahu sebenarnya? kan?
Adalah. Aku 2 je beli. Yang tu pun time promo. Selamat Hari Pekerja semua. Terima kasih. Kak Noh, kan saya cakap kan siapa Huda dia beli Cik Dewa time promo je Kak Noh. Maksudnya Kak Noh percayalah cakap saya. So korang rugilah siapa tak masuk Reda Kak Noh. Kak Noh boleh tutup Sayang Kak Noh banyak-banyak. Dengar tu. Kalau nak, masuklah Reda. Ini baru Labor Day dah dapat Cik Dewa. Staff. Dekat cawangan Puchong ni dia ada 2 staff. Cuma Dr. Suzan tak ada. Dia ada kelas juga sama dengan Dr. Ain. So let's go kita. Nuri tengah line. Cawangan Puchong ni besar. Awak ada buat salah ke? Sampai HR datang cari sampai ke pantry. Hari Pekerja esok. Wow. Ada hadiah special. Oh ya. Terima kasih. Semoga shade tu betul lah. Terima kasih kerana bekerja. Terima kasih. Itulah saya terharu. Selamat Hari Pekerja semua. Okay, sementara tu HR tengah buat kerja, saya nak review cawangan Puchong. Korang nampak tak betapa jauhnya saya, betapa besarnya saya. So for the saya nak kerja dekat area Puchong, bagi tahu Kak Noh, jangan bagi tahu saya. Jom kita sambung next location. Bye. Awak macam terfikir tak yang awak kan intern kan? Awak macam expect tak yang intern macam aku intern je, kenapa aku nak kena join HR pula? Tak expect tapi this is the memorable experience lah time intern. So okay, saya suka. Okay, ini adalah lokasi yang terakhir. Kita dekat cawangan Sri Kembangan. Another branch, another review kopi. Ni adalah branch Sri Kembangan. Macam mana review air kopi kat Sri Kembangan? Kopi sungguh berharga. Hargailah kopi. So hari ni Kak Noh datang nak bagi sedikit token of appreciation sebenarnya Hari Pekerja. Special untuk Syah. Akak sendiri yang pilih tone kena letak ucapan pun daripada saya setulus hati. Selamat Hari Pekerja. Semoga terus maju jaya dengan Reda. Okay? Selamat Hari Pekerja. Teruskan usaha. Semoga bersama-sama journey dengan Reda lebih lama. Okay? Selamat Hari Pekerja. Selamat Hari Pekerja. Thank you Izzati kerana bekerja. Kau kena kau stupid. This is the first time I saw you like that. Shazrin. What happened Shazrin? Selamat Hari Pekerja semua. Saya rasa excited sangat. Rasa macam di-appreciate lah dekat Reda ni. Terima kasih. Selamat Hari Pekerja semua. Okay, korang sabar sekejap. Sebenarnya ini Shazrin tau. Dia adalah assistant dekat cawangan Sri Kembangan. Setahuan dia boleh cakap bahasa Mandarin dan juga Tamil. Hi everyone, welcome to the first lesson of Everyday Chinese. So hari ni kita nak challenge dia untuk cakap bahasa Tamil ataupun bahasa Mandarin. Tolinalagar Dini Waltekel. Nandri, thank you. Yes, betul. Anim agree. Memang staff Reda Dental ni ramai. Korang boleh tengok sendiri. Kita punya tim HR dan juga tim marketing. Kita orang berpecah pergi ke 7 cawangan semata-mata untuk bagi gift tu. So hopefully you guys dapatlah rasa and dapat momen tu sama-sama. Kita rasa sama-sama. Basically gift ni memang khas untuk kita punya tim. Sebab HR kata ini adalah salah satu cara untuk hargai staff dekat Reda Dental. Walaupun kecil hadiah tu, at least kita nak bagi staff kita happy. Itu momen yang tak boleh kita beli. Hopefully you guys enjoy this video. Kalau korang nak nantikan behind the scene banyak lagi dekat Reda Dental, jangan lupa tekan button subscribe. Okay, thank you. See you guys in the next video. Bye bye.